Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Nurmala dan pada hari ini saya akan membawa anda semua untuk meneroka di Kuala Sepetang. Sebut sahaja tentang Kuala Sepetang, mesti semua orang akan teringat tentang paya bakau. Dengan kilang arang yang memang tersohor sejak dahulu lagi. Jom kita teroka. Kuala Sepetang atau nama lamanya Port Well terkenal sebagai lokasi landasan kereta api pertama di Tanah Melayu. Dan lebih ikonik lagi, di sinilah terletaknya kilang arang tua yang masih bernyawa sehingga kini. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tak Cik kongsikan dulu tentang latar belakang Cik, siapa Cik, dan macam mana Cik boleh terlibat dengan perindustrian kilang ni? Okey, nama saya Khairul Azman bin Ahmad. Saya adalah pemandu pelancong yang dilesenkan oleh Jabatan Kementerian Pelancongan dan Budaya Malaysia. Dan saya mendapat lesen ni, lesen pelancong berwarna hijau. Maksudnya saya lebih kepada alam dan telah semula jadi dan sejarah dan budaya. Maka salah satu perkara yang saya perlu mahir adalah budaya tempatan, dan Kuala Sepetang terkenal dengan perusahaan arang kayu yang sangat lama sejak tahun 1903. Maka di latar belakang kita ni ialah proses untuk menjadikan arang kayu daripada pokok bakau. Kilang ni siapa pemilik dan pengasasnya, dan adakah ia dimiliki oleh keluarga? Dan kalau ya, sekarang ni generasi keberapa yang menguruskannya? Sejarah telah merekodkan perusahaan arang kayu ni telah berlaku pada tahun 1903 akibat pesatnya membangun industri perlombongan bijih timah untuk menjana pam air untuk perlombongan bijih timah Palung. Pada waktu yang sama juga, pengangkutan untuk mengangkut bijih timah ke pelabuhan mengalami penyakit iaitu kereta lembu, dan British telah mengubah metod pengangkutan daripada kereta lembu kepada kereta api. Dan pada waktu itu teknologi untuk menjalankan enjin kereta api lokomotif tersebut hanyalah daripada enjin steam. Dan enjin steam ni dijana oleh arang batu. Oleh kerana arang batu mahal, maka perlu mendapat satu alternatif lain untuk menjana steam engine tersebut. Kerajaan pada waktu itu melihat bahawa terdapat banyak pokok bakau yang boleh ditukar menjadi arang kayu, dan seterusnya berkembanglah industri ini. Jadi Cik Khairul, boleh tak ceritakan daripada proses awal, daripada mana kayu bakau menjadi arang yang boleh import ke terutama negara Jepun lah saya dengar? Ada 5 step. Step yang pertama ialah memasukkan kayu ke dalam gok arang. Step kedua ialah api besar plus minus selama 10 hari. Step ketiga ialah plus minus 10 hari api kecil. Step keempat penyejukan plus minus 10 hari juga, dan juga mengambil masa lebih kurang 1 hari untuk mengeluarkan finish product sebagai arang kayu, dan kemudian dibungkus dihantar ke Jepun. Kami juga berpeluang untuk menaiki bot bagi menjelajahi keindahan sungai, hutan bakau dan suasana alam semula jadi dekat sini. Angin sepoi-sepoi memang perfect lah untuk enjoy vibe tenang dekat Kuala Sepetang ni. Okey, baiklah. Sekarang ni saya dekat tempat pembuangan kulit kerang macam yang kita boleh tengok sekarang ni kan? Tak ni. Kulit kerang. Tengok banyak kulit kerang. Katanya ada 5 jenis kulit kerang dekat sini. Sekarang ni kita dah jumpa 8 jenis kerang. Jadi pakcik, boleh tak pakcik bagi tahu nama-nama kerang ni? Ini kerang biasa kita makan. Ini siput duri, ini lokat, tiram, yang di sini teritik, retak 1000. Dan ni spesies kerang juga, tapi yang lambang syarikat minyak Shell. Lain Perjalanan kami diteruskan lagi ke sebuah kolam penakan yang katanya ada macam-macam. Tapi saya sendiri pun tak tahu apa yang ada. Jadi jom kita tengok sendiri. Kalau korang nak tahu, inilah tempat untuk diorang baiki bot. Atau senang cerita macam bengkel lah. Tapi bukan bengkel kereta ya.
Semua pelancong yang datang sini akan diberi peluang untuk tanam pokok bakau. Cuba teka, pokok bakau jenis apa ya yang saya tanam ni? Kuala Sepetang bukan sahaja tempat bersejarah, tetapi juga penting bagi penduduk tempatan dalam mencari rezeki. Tempat yang mempunyai identiti tersendiri dan akan tetap menjadi simbol kehidupan di sini.